tuakah kita di usia 60? Orang kata bila masuk umur 60, itu tanda kita dah tua, penyakit pun mula menyapa. Tapi betulkah? Atau kita yang terlalu percaya angka, sampai kita lupa badan kita sebenarnya boleh reset balik. Realitinya umur biologikal kita bukan ditentukan oleh angka kad pengenalan atau IC, tapi oleh gaya hidup, pemakanan, pergerakan dan emosi harian kita. Okey, poin yang pertama, pemakanan sebagai kunci awet muda. Badan kita macam mesin. Bila kita bagi minyak berkualiti dari sayur hijau, buah, protein sihat dan omega 3, sistem dalam badan mula repair secara semula jadi. Kurangkan gula, minyak rosak atau recycle, makanan proses. Itu sebenarnya racun penuaan cepat. Poin yang kedua, pergerakan hidupkan semula sistem dalaman. Bila kita mula bergerak, walau jalan kaki 20 minit sehari, mitokondria iaitu kilang tenaga badan kita aktif balik. Darah lebih lancar, otak lebih segar, hormon lebih stabil. Poin ketiga, kawal stres, tidur bagi cukup sama untuk reset balik sistem. Tahu tak, orang yang cukup tidur dan pandai urus emosi, otaknya lebih muda dari usia sebenar. Jangan simpan marah, dendam atau beban emosi terlalu lama. Ia buat kita cepat tua tanpa sedar. Poin yang keempat, detox digital dan spiritual. Kadang-kadang kita bukan perlukan ubat, kita cuma perlu detox dari benda yang merosakkan jiwa. Scroll berjam-jam berita negatif atau lupa connect dengan Allah. So, message positif kat sini, umur 60 bukan tiket untuk lemah, uzur atau putus asa. Tubuh kita boleh muda semula bila kita ubah gaya hidup, bukan tunggu ubat. Mulakan dari hari ini, sikit-sikit, sebab setiap langkah kecil adalah pelaburan besar untuk tubuh kita yang lebih sihat, cergas dan berjiwa muda. Kalau kau dah penat rasa tua, mungkin dah tiba masa untuk tukar cara jaga tubuh. Nak tahu cara detox gaya semula jadi dan turunkan umur biologi? Follow dan klik link di bio Kak Ros. Nanti Kak Ros guide korang bina tubuh yang muda walaupun di usia 60. Kerana segalanya bermula dari sekarang. Jangan lupa follow dan share info ni pada kawan-kawan yang tak mahu menderita penyakit. Tua sebelum usia. Assalamualaikum.